Di Naluri Kreatif, kepercayaan kami adalah anak-anak perlu gembira. Anak-anak yang gembira akan belajar dengan lebih baik. Guru-guru dilatih untuk mewujudkan suasana yang gembira. Ia menjadi tunjang dalam setiap siri latihan kami. Seterusnya dalam sesi Circle Time, setiap pagi guru-guru akan bertanya khabar anak secara peribadi agar anak-anak pada peringkat awal di waktu pagi terus dapat bertenang daripada kesedihan berpisah dengan ibu atau bapa yang menghantar dan sibuk bekerja. Modul di Naluri sememangnya dirangka untuk mempunyai kepelbagaian, mempunyai kreativiti, mempunyai kelainan. Antara yang dapat dicapai adalah kegembiraan itu sendiri daripada kaedah ini. Kerana anak-anak akan teruja, anak-anak akan terangsang untuk bertanya, tapi yang penting lagi anak-anak akan gembira kerana mereka tidak rasa tertekan untuk belajar. Mereka memang rasa seperti bermain sahaja sepanjang masa, insya-Allah. Anak-anak hari ini sebenarnya sangat bijak. Namun yang lebih penting dan besar daripada itu adalah anak-anak yakin, anak-anak mempunyai personaliti, anak-anak berani, anak-anak sejahtera emosi dan anak-anak mampu menjadi player dalam dunia mereka sendiri. Jadi Naluri secara kesimpulannya, kami menggunakan kaedah pembelajaran bertema yang menggabungkan project based learning dengan a lot of outdoor elements and nature, menyokong konsep pendidikan awal kanak-kanak dan melihat bahawa setiap anak mampu berjaya dan cemerlang. Okey, jumpa di Naluri Kreatif. Learning every day, everywhere and every time.